Berita boom hari ini. Pengarah dan penerbit terkenal Datuk Yusof Haslam menekankan sambutan yang sederhana tetapi penuh makna untuk Hari Raya Aidilfitri kali ini. Beliau memilih untuk tidak mengadakan rumah terbuka dan menumpukan perhatian kepada perbelanjaan yang lebih bijak bagi mengelak pembaziran. Fokus utama Yusof ialah menghabiskan masa berkualiti bersama anak-anak buah dan saudara mara, terutamanya selepas kehilangan orang tua. Tradisi menziarahi keluarga tetap diteruskan. Untuk karier, beliau mengambil cuti sekurang-kurangnya seminggu dari aktiviti seni untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada keluarga. Hidangan tradisional seperti pulut panggang, rendang kambing dan ayam kampung menjadi menu wajib setiap kali munculnya perayaan itu. Bagi beliau, kenangan paling manis adalah apabila filem-filemnya ditayangkan semasa raya dan mendapat sambutan hangat, membuktikan Hari Raya Aidilfitri yang sebenar adalah kasih sayang dan kehangatan keluarga, bukan kemewahan.